Hai guys, sekarang saya sudah berada di kebun. Saya nak tengok ayah saya dan ibu saya, apa dia orang buat hari ini dekat kebun. Saya belum dapat pergi mana-mana lagi guys, sebab tangan sini masih sakit-sakit sikit lah. Sehari 2 hari nanti bolehlah kerja. Okey, jom kita tengok ibu dan ayah saya. Kita jalan-jalan mengelilingi kebun guys. Ini kebun sawit baru. Okay. Jom. Saya naik motor lah tadi. Mantuan dua. Ni guys. Nak tubuh teluk guys. Siapa kalau makan tubuh teluk, besi teluk tu itu. Ini naik aku. Ini udah mulai. Abah ada nemu kuatai ni. Udah tancang lah dah ya. Dah. Ramai. Lumayan ya, baik dokter keladi. Ambil sayur guys. Ikan keladi. Ada seluar ya no. Bisa keluar aku enggak? Kalau keluarnya, oh tungat amai. Betul. Baik tanda ini dari tunung. Tunung mana deh? Beri garam juga. Ini guys, ini betul. Bama. Oke lo. Itu simpan dan dai. Lulu buai na. Tuno. Maram ni yan ada. Nemu kunci ada. Betul guys. Wah, teh coba. Oke guys, saya pun dah balik. Ayah saya sudah balik guys. Tadi dia ikat pucuk lada ni. Ni dia ikat tadi guys. Dia ikat ni pucuk lada. Buah dia.
Itu sawit baru kita guys. Sekejap sudah besar guys. Tengok. Okeylah, kita balik. Okey guys, ayah saya sudah datang sini. Itu dia. Betul dia cepat balik saja. Ni guys, pergi kebun lama. Buah nanas. Banyak buah nanas. Ulat bah ya. Ini buah nanas guys. Nanas dengan saw. Kimit. Belum masak guys. Inilah nanas pawon nih. Belum masak lagi, tengok. Nanas pawon. Jom kita sini guys. Ini jalan raya kita pergi Seriaman, pergi pantau. Ikut inilah. Ini kampung kita, kampung saya. Area kampung saya guys. Dan ini sawit saya. Tengok. Wah, dia masih muda. Masih muda lagi guys. Banyak buah dia guys. Ini dia, banyak buah dia. Tengok. Sana pun banyak guys. Sana banyak buah dah. Ini buah apa? Aduh. Banyak duri sawit juga sini. Ini buah monong. Nanti saya ambil dah. Sudah masak. Ini guys. Inilah dia. Itu aja saya. Kita balik. Macam mana sekarang? Ini ada apa nih? Macam semenggok. Banyak buah deh guys. Ini untuk buat lada putih dia tak bagus. Kalau buat lada hitam okey lah. Kalau lada putih dia banyak ni guys. Ni berada ni tadi saya bawa, mak saya bawa sedikit saja. Yang jatuh-jatuh tu dekat bawah tu dia gumpul. Dia kutip guys, dia kutip yang bawah tu. 1 kilo lebih, sudah 50 lebih ringgit. 1 kilo lebih sikit. 54 ringgit harga dia. Terkejut saya tengok. Semoga aman. Semoga aman ni okey. Semoga aman guys, sudah masak tengok. Masak, semoga aman. Ini dia. Okey, buah ni cantik. Okey lah guys, terkata saja video daripada saya pagi ni. Jangan lupa share, komen dan subscribe Aki Atoy channel. Bye bye. Mantap.